kita punya portion RM8. Foodie in Halal percuma 100 kedai untuk food review. Kedai ke-22 di Kopitiam Tubidi. So ni kita guna nasi tumis. Kita bagi timun. Ini kobis goreng, keropok, ayam crispy. Dan last kita punya special sambal. Ini sambal dia tak terlalu pedas, dia belum tahap level buka baju lagi. So ini kacang. Kacang ni kita campur kacang gajus dengan kacang tanah, ada bau wangi. So ini kita punya portion RM8. Dia punya ayam gepuk crispy. Dia banyak dia bagi dia punya ayam gepuk ni. Sangat crispy. Ni dia punya ayam. Rasa sambal dia pedas-pedas manis. Makan dengan ayam ni sedap. Kita try dia punya ayam gepuk. Dia juicy-juicy macam minyak kat dalam. Kalau menu ayam gepuk ni dari pukul 10 sampai 4 petang. Kalau menu breakfast dari pukul 7.30 sampai pukul 12.30.